Drafting telah pun selesai. Kita akan bersiap sedia untuk masuk ke round of down untuk saksikan perlawanan pusingan yang pertama. Lah? Tim Mangkuk ni nak surrender sebab diorang tak pakai skin je? Alah, pening aku macam ni. Tak pernah dia buat orang tau surrender sebab tak ada skin je. Hei. Tim Mangkuk yang surrender ni confirm sebab tak ada diamond. Lepas tu bagi alasan nak top up susah lah, lembab lah, link error lah. Hai. Padahal sekarang kita dah ada RRQ shop tau korang. By the way, untuk korang yang tak tahu pasal RRQ ni antara organisasi isukan yang terbesar di Asia Tenggara dan sangat terkenal di Indonesia. Sekarang ni semua benda dah boleh settle kat sini je. Korang sebut je lah nak apa. Diamond ada, voucher ada, prepaid ada. Sampai bil pun korang boleh bayar dekat sini. One stop bro. Sekali buka semua ada. Kalau korang first time try RRQ Shop, kita ada diskaun sehingga 90%. Gunakan kod ni je. Dan kalau korang dah lama try RRQ Shop ni, saya cerita orang lama lah, korang boleh gunakan kod ni untuk dapat diskaun sebanyak 40%. Yeay! Kali ni kita cuba untuk saksikan posisi pemain daripada pasukan Bangkok untuk mencari mangsa yang mungkin boleh dicuri. Alamak! Satu pemain berjaya untuk didapatkan. Kill yang kedua berjaya dikunci. Triple kill juga berjaya didapatkan. Beda. Dan kali ini rata kemenangan mutlak untuk pengguna RRQ Shop. Cepat, sedang, jimat dan yang pasti bukan lagi mahal. Pergi try rrqshop.com sekarang. Yang paling penting official daripada tim RRQ. Viva RRQ!